10 dinar ni 45 gram. Mula saya simpan sikit-sikit je. Saya tak sangka dapat juga keluarkan seketul 10 dinar ni. Sambungan kita dalam siri sikit-sikit lama-lama emas kita membukit. 10 dinar ni waktu saya beli Mac 2025 harganya hanya sekitar RM18,000. Hari ini harganya mencecah RM26,000. Dalam tempoh setahun 3 bulan macam tu saya dapat keuntungan RM800 tanpa buat apa-apa sahaja. Kan best simpan emas ni, peram sahaja simpanan emas kita dan menikmati kenaikan harga emas tersebut. Dah tiba masanya capai matlamat, kita boleh jual. Matlamat apa yang kita boleh capai daripada 10 dinar ni? Kita boleh menunaikan haji tanpa hutang. Kemudian kita boleh menunaikan umrah dengan pasangan dengan package clock tower dan package yang sangat premium. Ni kalau kita nak menabung RM26,000 sekedebuk macam tu kita rasa berat kan. Tapi dengan menabung di akaun Emas Gap Pak Biko, kita boleh menabung sikit-sikit dalam akaun Emas Gap kita. Kemudian kita boleh keluarkan gold bar 42.5 gram ini bersama dengan 10 dinar dan ada dekat tangan kita. Bagi mereka yang berazam untuk menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, anda boleh target untuk ada 10 dinar ni untuk simpanan tumpuan kegunaan 2 ke 3 tahun lagi. Ingat, simpanan emas adalah untuk kegunaan 2 tahun ke atas, bukannya kita beli hari ni esok dah nak jual. Follow saya untuk belajar lebih banyak tentang simpanan emas dan kukuhkan kewangan anda.